Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ammar Irfan bin Muhammad Azdi, nombor metrik A202547. Pada hari ini saya akan membentangkan tentang sumbangan tamadun Islam terhadap perkembangan teknologi navigasi. Teknologi navigasi merujuk kepada kaedah, instrumen dan ilmu yang digunakan untuk menentukan kedudukan, arah serta laluan perjalanan. Sebelum kemunculan sistem navigasi satelit moden seperti GPS, tamadun Islam telah memainkan peranan penting dalam membangunkan asas saintifik navigasi melalui kemajuan dalam bidang astronomi, matematik, geografi dan kartografi. Sumbangan utama tamadun Islam dapat dilihat dalam bidang astronomi. Sejarah Islam seperti Al-Biruni, Al-Battani dan Al-Faraghani menjalankan pemerhatian saintifik terhadap pergerakan matahari, bulan dan bintang. Al-Battani misalnya menghasilkan pengukuran astronomi yang lebih tepat berbanding ahli astronomi terdahulu dan memperbaiki nilai panjang tahun suria. Pengetahuan ini membolehkan pelayaran menentukan latitude berdasarkan kedudukan bintang, khususnya bintang utara, sekaligus meningkatkan ketepatan pelayaran jarak jauh. Selain itu, sarjana Islam telah memperkembangkan penggunaan astrolab, iaitu instrumen astronomi yang digunakan untuk mengukur ketinggian objek cakrawala di atas ufuk. Astrolab membolehkan pengguna menentukan waktu, arah kiblat, latitude dan kedudukan geografi. Walaupun berasal daripada tamadun Yunani, alat ini tetap diperhalusi oleh ilmuwan Islam sehingga menjadi instrumen navigasi yang sangat penting dalam pelayaran dan penyelidikan astronomi. Dalam aspek navigasi maritim, umat Islam turut memainkan peranan penting dalam penyebaran dan pengaplikasian kompas magnetik. Mereka menggabungkan penggunaan kompas dengan data astronomi dan pengetahuan geografi untuk menghasilkan sistem navigasi yang lebih berkesan. Integrasi antara kompas dan ilmu falak membolehkan pelayaran dilakukan dengan lebih selamat walaupun dalam keadaan cuaca yang tidak mengizinkan untuk pemerhatian bintang. Sumbangan tamadun Islam juga terselah dalam bidang kartografi. Tokoh yang terkenal iaitu Al-Idrisi menghasilkan karya geografi monumental yang dikenali sebagai Kitab Nuzhat Al-Mushtaq pada abad ke-12 Masihi. Peta dunia yang dihasilkannya dianggap antara peta yang paling tepat pada zamannya kerana berdasarkan data perdagangan, laporan pengembaraan dan pemerhatian geografi yang sistematik. Karya beliau menjadi rujukan penting di dunia Islam dan Eropah selama beberapa abad. Di samping itu, keperluan menentukan arah kiblat telah mendorong perkembangan ilmu geografi matematik. Para ilmuwan Islam menggunakan konsep koordinat, magnitude dan latitude serta kaedah trigonometri sfera untuk menentukan arah Kaabah dari pelbagai lokasi di seluruh dunia. Kajian ini menyumbang secara langsung kepada pembangunan teknik penentuan kedudukan yang menjadi asas kepada navigasi moden. Tamadun Islam juga melahirkan tokoh pelayaran yang berpengaruh seperti Ahmad Ibn Majid. Beliau menghasilkan pelbagai karya mengenai teknik pelayaran, penggunaan bintang sebagai panduan arah, corak angin monsun dan juga arus laut. Pengetahuan yang dihimpunkan dalam karya beliau membantu meningkatkan keselamatan dan kecekapan pelayaran di Lautan Hindi serta kawasan sekitarnya. Kemajuan dalam teknologi navigasi turut menyokong perkembangan perdagangan maritim Islam. Jaringan perdagangan yang menghubungkan Timur Tengah, Afrika Timur, India, Asia Tenggara dan China membolehkan pertukaran barangan, teknologi serta ilmu pengetahuan berlaku secara meluas. Kejayaan rangkaian perdagangan ini bergantung kepada keupayaan pelayar Islam menguasai teknik navigasi yang maju pada zamannya. Sumbangan tamadun Islam juga memberi kesan besar kepada perkembangan ilmu di Eropah.
banyak karya astronomi, geografi dan juga matematik Islam yang diterjemahkan ke dalam bahasa Latin antara abad ke-12 hingga ke-15 Masihi. Pengetahuan ini kemudiannya digunakan oleh pelayar Eropah semasa zaman penerokaan, termasuk dalam usaha meneroka laluan perdagangan baharu dan mengembangkan pemetaan dunia. Sebagai kesimpulan, tamadun Islam telah memberikan sumbangan yang signifikan kepada teknologi navigasi melalui kemajuan dalam astronomi, pembangunan astrolab, penggunaan kompas, kartografi, geografi matematik dan juga ilmu pelayaran. Sumbangan ini bukan sahaja memperkukuh tamadun Islam, malah menjadi asas penting kepada perkembangan navigasi moden dan penerokaan global. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.